Kali semalam kita tengok macam mana cara nak kenal pasti minimum focus distance untuk setiap lens. Hari ni saya nak tunjuk macam mana cara untuk korang ukur focusing distance tu masa kita nak shoot. Satu hadis satu info pasal kamera. Contoh saya gunakan lens 50mm f1.8G ni, minimum focus distance dia adalah 0.45 meter ataupun 45 cm. Tapi dari mana nak ukur 45 cm tu? Sebenarnya bukan ukur daripada depan lens kepada subjek. Okey, katalah ni kamera dan ini subjek kita. Ukuran dia adalah bukan daripada depan lens ni 45 cm, bukan. Ukuran dia adalah daripada kita punya sensor. Mana kita punya sensor? Korang boleh cari logo ni dekat korang punya kamera. Logo macam ni. Rasanya setiap kamera mesti ada logo ni. Ini adalah logo focal plane mark. Dia mark dekat mana kedudukan sensor kita yang sebenar. Jadi kalau kita nak ukur, ambil pembaris, ukur daripada focal plane mark ni. Ukur daripada sini. So minimum focus distance tu akan bermula daripada sini. Bukan daripada depan lens, tapi daripada sini. Okey, sekarang jarak saya lebih kurang 30 cm daripada focal plane mark tadi. Memang dia akan dapat fokus. Kalau saya jauhkan sikit, okey, barulah dia boleh fokus dan kita boleh shoot. So benda ni berguna untuk siapa yang suka shoot makro sebenarnya. Sebab makro ni memang kita nak tangkap gambar dekat-dekat. Jadi untuk kita punya reference berapa jarak subjek dengan kita punya kamera tu, bolehlah berpandukan focal plane mark ni.